A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ustazah. Terima kasih. Kembali lagi kita dalam channel ni Alhamdulillah. untuk kita sama-sama borak berkenaan hukum-hukum tajwid. InsyaAllah. Sebelum kita nak mula, ada ramai yang mesej saya nak tanya nama sebenar ustazah, background sikit lah ustazah. Kita nak share dengan penonton. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Firdaus kan. Okey, kenalkan sikitlah diri. Nama diberi Siti Nurul Aini binti Muhammad Samsudin. Okey, biasa orang panggil Ustazah Uyun lah. Okey, apa lagi background? Belajar dulu, belajar dekat Mahat Qiraat Mansurah Mesir selama 3 tahun, 2004 hingga 2007. Dan sekembalinya ke Malaysia, terus buat kelas Quran lah, terus mengajar Quran. Okey, untuk ustazah punya pengajian, pembelajaran ustazah yang asas tu, peringkat awal tu, ustazah sekolah kebangsaan ke ataupun sekolah agama ustazah? Oh, dulu saya sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah rendah agama. Dua-dua ada, pagi dan petang lah. Rumah dekat, 5 minit je jalan kaki. Alhamdulillah. Lepas tu masuk sekolah agama menengah. Kemudian masa 3 tahun 4 masuk Mahat Tafiz Selangor. Kalau dulu dikenali sebagai Martah. Lepas tu kami berpindah ke Jugra, tukar nama jadi Matisdar. Matisdar, tapi nama tu macam tak apa nak kekal, dia kekal Martah juga. So selepas tu dah pergi ke Mesir. Maknanya ustazah ni adalah salah seorang hafizah lah sebelum masuk ke Darul Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Itu adalah cawangan Selangor ni, cawangan dia lah daripada Darul Quran kan. Darul Quran tu dia punya ibu dia kat situ kan. Okay. Jadi kami adalah di cawangan negeri lah. Negeri, setiap negeri ada kan Mak Tafiz dia. Kami Martah tu di Selangor. Okey, faham. Baru saya tahu. Okey, terima kasih di atas perkongsian tadi ustazah. Tanpa membuang masa hari ni, apa yang ustazah nak ajar saya? Yang saya ingat saya lah, kelas sebelum ni kita tertinggal satu tajuk kerana kesuntukan masa. Saya rasa hari ni tajuk ikhfa hakiki ustazah, betul? InsyaAllah. Ya, disebabkan kesuntukan masa hari tu kan. Jadi kita agak rush hari tu. Jadi insyaAllah kita sambung hari ni dengan tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang terakhir di dalam bab nun mati dan juga tanwin, iaitu bab ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki. Okey, seperti mana yang kita tahu, ikhfa ni maksudnya adalah sembunyi. Sembunyikan apa? Sembunyikan huruf yang mati dengan satu sifat antara izhar dengan idgham. Kita tak baca dia secara izhar, kita tak baca dia secara idgham. Okey, dia di tengah. Okey, tanpa ada tasydid di situ, serta kekalkan gunnah pada huruf yang pertama. Kan, huruf yang pertama tadi apa? Nun mati. Wa imma disebut sebagai tanwin. Tanwin pun asal dia tu nun mati. Jadi nun mati tu kita kena kekalkan gunnahnya. Okey. Seterusnya ustazah, untuk pengajian kali ini, mungkin penonton nak lebih tahu macam mana kita nak praktikkan, nak menyebutnya huruf ikhfa tadi yang ada 15 tadi. Kalau daripada segi saya, penelitian saya tak hafal 15 huruf tu ustazah. Jadi apa huruf-huruf yang ustazah rasa perlu diambil titik beratkan? Okey, insya-Allah. Sebelum tu, seperti mana yang kita tahulah, rasanya ramai juga yang dah tahu kat luar sana, apakah huruf-huruf ikhfa hakiki kan. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Kadang-kadang kita terlupa kan, macam Firdaus sebut tadi kan. Kita pun tak berapa nak ingat. Jadi dia ada satu rangkai kata, disebut sebagai rangkai kata lah. Yang dalam rangkai kata tu disebutkan satu jeza, saddaka, fathiq, latadhin, syadzin. Dalam rangkaian tu ada 15 huruf. Yang mana huruf-huruf tu adalah huruf sin,
yang kedua adalah huruf ta, yang ketiga adalah huruf jim, kemudian zai, sad, dal, kaf, fa, tha, qaf, dad, ta, dha, shin dan juga zal. Jadi ada 15 huruf. Dan sebelum ni kalau kita perasan kita ceritakan tentang kaedah, kan, menggunakan kaedah. Kat sini juga kita boleh gunakan kaedah yang sama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang pandai membaca tapi tak tahu apa hukum dia. Jadi kita guna base yang tu. Kita gunakan kaedah Resam Osmani tu, di mana ketika mana nun itu bertanda kosong ataupun tanwin baris depan 99, tanwin 2 baris atas tidak selari, dan juga tanwin baris bawah juga tidak selari. Jadi kita baca dengan keadaan yang dengung. Okay, so kadar dengung itu adalah 2 harakat. So kalau kita tak ingat sangat pun huruf ikhfa hakiki ni, bila kita tengok dalam Quran Resam Osmani tu ada tanda-tanda tersebut, maka kita kena baca dengan dengung lah. Itu adalah salah satu cara dia lah. Syarat dia boleh dikatakan tanwin tadi tak selari lah, Ustazah? Ya, tak selari. Nun mati juga tidak bertanda? Ya, nun mati juga tidak bertanda. Tapi itulah sebab ikhfa hakiki ni hurufnya banyak. Kalau kita ambil pendekatan kita hafal huruf idgham je cukup kan, Ustazah? Yang selebihnya ikhfa lah kan? Selebihnya ada ikhfa, tetapi kena hati-hati takut tercampur di antara ikhfa dan juga izhar. Kan? Sebab itu penting juga kita gunakan kaedah tadi tu. Kan? Sebab bila kita nak kenal ikhfa dengan izhar ada perbezaan. Jadi boleh digunakan seperti Firdaus cakap tadi, apabila kita gunakan, kita ingat huruf idgham, kan, jadi kita akan ingat huruf ikhfa, kan, dan kita gabungkan dengan kaedah yang kita gunakan tadi, kaedah Resam Osmani. Jadi kita dapat beza di antara huruf izhar dengan huruf yang dengung baki daripada idgham tu, iaitu ikhfa hakiki. Okey, baik. Jelas insya-Allah. Jelas insya-Allah. Saya harap penonton pun mungkin boleh ambil sedikit sebanyak apa yang Ustazah terangkan. Dan seterusnya, Ustazah, kita nak tengok kepada contoh-contoh ataupun kaedah yang nak menyebut tadi tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada huruf ikhfa hakiki yang 15 tadi. Okey, dalam huruf ikhfa hakiki yang 15 ni, saya nak cerita sedikit. Di dalam ikhfa hakiki ni dia ada 15 huruf, tetapi dia ada pecahan. Okay, yang mana pecahan tu dia ada sebahagian daripada huruf ikhfa hakiki tersebut merupakan huruf yang isti'la, dan sebahagiannya lagi merupakan huruf istifal. Okey, jadi apakah sebahagian di antara huruf isti'la tu? Jadi huruf ikhfa hakiki ada 15. Di dalam huruf ikhfa hakiki kita ambil sebahagian yang kita katakan sebagai huruf isti'la. Apakah huruf isti'la yang ada di dalamnya? Yang pertama ada huruf sad, dad, ta, dha, qaf. 5 huruf ini. Jadi ada 5 huruf dalam ikhfa hakiki yang kita sebut sebagai huruf isti'la. Dan selebihnya daripada 15 tadi, tolak 5 tadi, berbaki 10. 10 huruf ini merupakan huruf yang istifal. Okey, ada orang lain bertanya pula, apakah isti'la, apakah istifal? Betul. Kan? Jadi isti'la ni maksudnya adalah terangkat sebahagian pangkal lidah. Okey, terangkat sebahagian pangkal lidah. Kadang-kadang kita ni bila kita sebut pangkal lidah, kita tak boleh nak imagine sebab kita bukan doktor gigi. Jadi sebenarnya saya terlupa pula. Sebenarnya saya ada gigi, terlupa pula nak bawa, kan. Tak ada rezeki lah hari ni. InsyaAllah lain kali. Jadi pangkal lidah tu, bila kita tunjuk lidah tu, di mana pangkal lidah? Kan kadang ada orang sebut depan, pangkal lidah adalah yang belakang ni. So bila kita sebut huruf isti'la tu, kita akan rasa sebahagian pangkal lidah kita naik ke atas. Okey. Dan kita akan rasa seolah-olah mulut kita ni penuh. Kan, nak macam penuh. Itu yang dimaksudkan dengan isti'la, iaitu terangkat sebahagian pangkal lidah. Okey. Maknanya dekat situ huruf-huruf isti'la ni huruf-huruf tebal lah, Ustazah. Ya, betul. Kan isti'la ni merupakan huruf-huruf yang tebal. Jadi beza di antara ikhfa hakiki kita dengan 2 tadi, antara sebahagiannya huruf yang tebal
dan sebahagiannya lagi adalah huruf yang nipis. Nipis. Okey, baik. Okey, teruskan dengan contoh-contohnya Ustazah tadi. Okey. Jadi setelah kita kenal pasti sebahagian yang kita sebut sebagai huruf yang isti'la tadi, iaitu 5 huruf tadi, maka kita jalan dulu dengan 5 huruf ni. Okey, baik. Kita jalan boleh dengan 5 huruf okay, ni. Huruf sebab yang tebal. Ikhfa ni dia ialah 15 huruf. Lepas tu banyak pula topik-topik huruf dia tu dengan sifat-sifat huruf tu mungkin memerlukan masa yang panjang untuk bagi pencerahan kepada penonton, Ustazah. Betul tak? Betul, insya-Allah. Sebenarnya platform yang kita buat ni, podcast ni, kita nak mencetuskan minat orang di luar sana untuk sama-sama kita belajar. Sebaiknya memang perlu guru untuk kita bertalaki di hadapan. Yang ini sekadar untuk kita ulang kaji, tuan-tuan dan puan-puan. Tak cukup sebenarnya di dalam online ni ataupun di dalam podcast ni, ilmu untuk belajar tajwid ni tak cukup. Dia memang perlu dengan ada guru di hadapan macam ni, bertalaki, kita salah, guru tegur. Itu fungsi dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dekat luar sana, kalau ada persoalan boleh tanya di ruangan komen ataupun tanya pada guru masing-masing. InsyaAllah. Ustazah teruskan. Baik. Okey, insya-Allah. Jadi kita bermula dengan huruf sad tadi. Okey, huruf sad. Huruf sad ni merupakan huruf yang isti'la. Dan sebelum tu saya masuk sikit makhraj sikit, supaya kita senang untuk kita lakukan praktikalnya. Okey, sad ni dia merupakan huruf yang keluar daripada lidah, lisan. Hujung lidah bertemu dengan gigi kacip bawah, belakang gigi kacip bawah. Bila sebut gigi kacip bawah pun orang confuse juga, gigi kacip bawah. Okey, jadi gigi kacip bawah bahagian belakang. So dia akan tertojak ke bawah. Dan dalam masa yang sama kita masukkan isti'la tadi, apa? Sebahagian pangkal lidah naik. So kita akan rasa mulut kita akan jadi seolah-olah penuh. Okey. So contoh yang pertama saya nak bagikan adalah apabila nun mati bertemu dengan sad. Okey. Contoh yang pertama ialah waman salaha. Waman salaha. Jadi kita sebut dan dalam masa yang sama orang yang mendengar dia akan dengar benda tu adalah tebal. Kan berbeza kalau saya baca waman salaha. Kan berbeza kan? So itu adalah huruf yang lain. So kita ambil yang sad tadi waman salaha. Dan sebenarnya kesilapan yang mungkin orang tak perasan lah di luar sana. Ketika mana kita menyebut huruf isti'la ni, ramai daripada kita bila nak sebut huruf tebal ni, dia ada satu kaedah yang membuatkan dia rasa macam perlu buat macam ni. Apa dia kaedah tu? Dia kata kita perlu memuncungkan mulut. Jadi itu kaitan dengan makhraj tadi. Kan dia agak menarik sikit kat sini. Okey. Jadi sad ni dia merupakan huruf lisan lidah. Tadi saya sebut kan huruf lisan lidah. Jadi kena ingat dia bukan huruf yang keluar daripada dua bibir. Dan bila keluar daripada dua bibir, kita perlu muncung. Ataupun huruf itu berbaris dhammah, baru kita muncung. Baik. Okey. Tapi apabila huruf sad ini dia melibatkan lidah, jadi tak perlu kita libatkan dua bibir. Kadang-kadang bila kita tengok orang baca, dia akan baca waman salaha. Perasan kan? Waman sal, daripada man tu dah tebal. Waman sal. Bila kita muncungkan di situ, jadi suara tu dia akan menguncup dan dia tak akan jadi penuh dalam mulut tu kan. Pangkal lidah tak akan naik. Jadi bila kita kedepankan mulut kita, kita boleh imagine lidah kita akan macam bergulung begini. Jadi begini. Okay. So dia akan salah lah. Bila jadi macam tu, lidah hujung tu dia tak akan turun ke bawah. Ke gigi kecil bawah. Okay, faham. Maknanya dekat situ Ustazah, apa yang Ustazah terangkan ni, boleh dikatakan bila makhraj tu salah, jadi salah sebutan huruf tadi. Sebab itu penting. Sebab itu kalau kita tengok dalam buku tajwid, kalau Firdaus perasan daripada depan, selepas diceritakan muqaddimah, diceritakan adab-adab kan nak baca Quran. Selepas tu tajuk yang utama dia masuk adalah sifat, makhraj dan sifat. Kan? Selepas makhraj adalah sifat. Kemudian baru dia akan masuk pada tajuk nun mati, mat, dan selainnya. Perasan tak? Jadi nak katanya begitu pentingnya kita belajar makhraj dengan sifat ni. Sebab bila kita betul kita punya makhraj, sifat tu dia akan mengiringi. Tapi kalau makhraj dah salah, sifat tu dia akan bertabur. Betul tak? Dia tak akan jumpalah sifat tu.
Itu pentingnya makhraj sebenarnya. Secara kesimpulannya, maknanya kita kena huruf lah Ustazah. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Maknanya bila tak kena huruf ni, makhrajnya pun tak betul, sifatnya pun tak betul, sebutnya apatah lagi. Ya. Tu yang tuan-tuan dan puan-puan, di mana hukum belajar Al-Quran ni memang fardu kifayah, tapi melaksanakan hukum tajwid dalam bacaan tadi adalah fardu ain, Ustazah, betul? Betul. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri bertanya kepada anak murid saya, apa hukum belajar tajwid? Mereka akan menjawab hukumnya adalah fardu kifayah, macam Fira sebut. Dan saya kata mengamalkannya, apa hukum mengamalkannya? Diorang akan kata mengamalkannya adalah fardu ain. Di mana kita nak mengamalkan? Bila timbul soalan di mana kita nak mengamalkan, baru diorang ya Ustazah, ketika membaca. Bila dia sebut membaca apa? Membaca Al-Quran. Sebab itu dalam Quran sebut warattilil Qur'ana tartila. Itu adalah satu dalil, kan? Yang menunjukkan kita kena membaca Quran mengikut tajwid. Macam tu. Baik, faham insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak ni tuan-tuan dan puan-puan yang tengok podcast kita ni boleh ambil sedikit pengajaran ataupun dipanggilnya pendekatan untuk kita mencari guru yang mahir, dan kalau boleh kita ni jangan jangan berhenti belajar. Sebab saya nak menguasai huruf istilah ni pun agak mencabar Ustazah. Bertahun-tahun tu kadang-kadang satu huruf tu saja. Jumpa dengan salah seorangnya Ustazah, kan, guru-guru yang mahir di Alas, alhamdulillah, tahun ke tahun ni dia akan berubah bacaan tu sedikit demi sedikit. Dan saya ucapkan kat sini, di ruangan ni saya ucapkan jutaan terima kasih pada guru-guru saya, dan juga tahniah kepada pelajar-pelajar Alas yang baru ni ada graduasi Ustazah. Ya, betul. Graduasi. Saya tengok Ustazah 2 kali tak gambar atas pentas. Tahun lepas berkesempatan untuk memegang 2 kelas. Alas yang pertama Alas Talaki, Talaki menengah, Talaki Al-Quran menengah, dan yang kedua hafazan dewasa. Menggantikan arwah Ustaz Aziz. Ustaz Aziz. Okey, baik, faham. Salah seorang guru yang antara guru-guru favorite di Masjid Negeri. Betul. Arwah dia, kan. Wallahu alam. Untuk seterusnya Ustazah, tadi huruf istilah tadi. Boleh tak Ustazah sharekan contoh-contoh dia supaya penonton dapat pendekatan? Baik, silakan Ustazah. Okey, insya-Allah. Jadi kita dalam huruf isti'la yang saya sebut tadi ada 5. So saya cuma ambil 3 je dah daripadanya. Kan, di antara huruf-huruf isti'la ni, yang mana huruf-huruf isti'la ini yang saya sebutkan ni adalah huruf yang biasanya selalu berlaku kesilapan ketika kita nak sebutlah. Okey, yang pertama kita tengok contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-50. Dekat situ ada nun mati bertemu dengan dha. Biasa dengan dha ni orang jarang masukkan dengung ke dalam huruf yang isti'la ni dengan tepat. Okey. Contohnya adalah wa antum tanzurun. Kita nak masuk nun ke dha tu, masa dengung nun sepatutnya dah kena tebalkan untuk masuk kepada huruf dha isti'la tadi. Okey. Jadi jangan lambat. Ada orang dia tunggu wa antum tanzu, masuk zu baru dia. Jadi sebab itu bunyi tu tak seragam. Tak masuk dengung tu dengan huruf isti'la. Okey. Maknanya dengung tu kena sekali dengan istilah tadi. Sebab itu saya kata ada pisah tadi, kan, huruf isti'la dengan istifal. Jadi huruf isti'la bila kita nak masuk, masa dengung tu kita dah start tebal. Dengung sebab nun masuk nun tak adalah tebal. Masuk kan dah masuk tu dah tebal. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok di dalam contoh seterusnya adalah di dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Okey. Kat situ adalah nun mati bertemu dengan ta. Okey, nun mati bertemu dengan ta. Jadi bacaan dia min sulalatin min tin. Kalau kita tengok kenapa agak berbeza saya sebut tadi huruf dha dengan huruf ta. Kerana kalau kita tengok huruf ta ni merupakan huruf yang paling kuat.
Apa maksud Ustazah bila Ustazah kata huruf ta ni paling kuat? Sebab sifat-sifat dalam huruf ta ni adalah semua sifat dia adalah sifat yang kuat. Dia tak ada sifat yang lemah. Sebab tu kalau kita kata huruf ta adalah huruf yang paling kuat. Kuat dari segi apa? Daripada segi sifat dia. Dia tak ada satu sifat pun yang lemah. Jadi sebab tu ta ni kalau kita tengok dia memang akan tebal dia tu lain sikit. Bunyi dia min tin. Dia memang tebal sungguh lah. Boleh ulang kisah saya nak dengar. Ayat dia min sulalatin min tin. Kan tebal. Ketebalan tu mesti betul-betul tebal. Okey. Dan satu lagi saya ambil contoh nun mati bertemu dengan huruf qaf di dalam surah Fatir ayat yang ke-13. Okey, baik. Okey, iaitu nun mati bertemu qaf. Ma yamlikuna min qitmir. Nun mati bertemu dengan qaf. Jadi itu adalah salah satu daripada huruf isti'la. Jadi bila kita nak masuk dengung tu mesti kena terus tebal lah. Okey. Untuk kita berlatih mesti akan memerlukan masa juga Ustazah untuk dapat kesempurnaan macam Ustazah baca tadi tu. Allahumma salli Muhammad. Ya, latihan tu kena berulang. Sebab itu kalau kita biasa tengok sifir dalam kita nak sebut makhraj ni. Kan kalau siapa pernah jumpa kita guna sifir yang i u a. Itu adalah salah satu cara untuk kita menyebut huruf dengan betul. Lazimi sifir tu untuk semua huruf. InsyaAllah. Jadi cuba carilah sekarang ni dekat mana-mana pun banyak kita boleh jumpa insyaAllah. InsyaAllah. Ustazah, sedikit pertanyaan. Macam mana, yalah Ustazah dah lebih daripada 15 tahun mengajar. Kalau kita jumpa student ataupun pelajar yang berumur, dia sebut pun agak macam dah susah sikit. Lepas tu minggu ni kita ajar dia okey, nanti minggu depan dah tak okey. Macam mana teknik kita nak bantu dia sebenarnya? Kita nak bantu dia tu macam mana student? Okey, insyaAllah. Okey, ini pada untuk orang yang berusia kan. Kadang-kadang sebab tu saya kata usia kita, saya ambil ini yang untuk orang yang berusia lah. Contohnya umur dia adalah 60. Jadi sepanjang 40 tahun itu adalah cara dibaca yang biasa. Okey, contoh macam qaf ni lah. Min qitmir kan. Contoh. Jadi bila dia sebut begitu, pertama kita mesti kenalkan kepada dia makhraj. Kena makhraj ni tak boleh kita tak kenalkan, kena supaya dia tahu. Okey, kemudian kita masukkan sifat, ambil sifat yang dominan pada huruf tersebut. Contoh tadi qaf tadi kita ambil isti'la lah. Okey. Jadi lepas tu kita ajar cara kita nak buat di mana makhraj itu digabungkan dengan sifat tadi. Jadi bila dia buat macam tu, memang dia akan minggu ni dia elok, minggu depan dia datang dia kembali kepada bacaan biasa dia. Sebab dia dah terbiasa 40 tahun dia baca macam tu. Dia memang akan mengambil masa macam Firdaus sebut tadi, kan? Macam Firdaus kata satu huruf tu pun hampir setahun untuk kita betulkan huruf isti'la. So jadi memang dia akan ambil masa. Tapi untuk kita memperbetulkan sebutan huruf, bila dia membaca tadarus, kita jangan terlalu ketat pada dia. Jadi kita dalam satu kumpulan kita ada benda yang kita nak kejar kan. Kita nak kejar kita punya silibus. So kena cepat sikit. Cuma kita kena sentiasa tegur. 3-4 kali kalau tegur dia dah tak boleh buat, kita lepaslah masa tu. Itu cara pendekatan saya lah. Tapi kalau macam orang yang biasa belajar dengan saya, Ustazah Uyun ni, biasanya lah, selagi mana dia sebut tak betul, selagi tu Ustazah Uyun ni dia akan paksa. Itu cara Ustazah Uyun. Jadi alhamdulillah yang istiqamah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik. Penerangan yang sangat-sangat sempurnalah bagi saya untuk dipraktikkan pada guru-guru kat sana, di luar sana. Saya ambil pendekatan daripada salah seorang guru saya, iaitu Ustaz Humaidi. Dia cakap innallaha ma'as sabirin. Maknanya student tu kena sabar, guru juga kena sabar. Guru boleh sabar dengan mengajar student pun kena sabar juga dengan diri sendiri. Jadi bila sabar ni tadi, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar lah. Jadi saya ambil pendekatan sedikit lah dekat situ Ustazah.
Sebab saya pun dulu saya pernah stres. Zal tu minta maaf penonton Zal tu saya ada lantunan. Allah nak, kita dah sedar dah, salah dah tu. Tapi nak mengubah lisan ni. Oi, alhamdulillah seminggu tu setiap muka surat tu jumpa Zal, mati je Zal sukun tu saya bulat. Baca. Alhamdulillah minggu depan jumpa Ustaz Humaidi tadi. Alhamdulillah dah okey. Bila kita dah lega, rupanya dia tegur pula huruf yang lain. Satu persatu kan. Satu persatu. Ya. Sabarnya guru tadi. Pendekatan yang Firdaus gunakan tu pun betul. Jadi kita tandakan kat mana salah kita ulang. Sebagai seorang pelajar lah, saya bertanda kat mana kelemahan tu memang saya akan tanda bulat sampai dah okey, guru dah boleh terima, baru kita akan guru akan tegur yang lain pula, tanda. Sampai sekarang lah saya tak non-stop lah orang kata belajar. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya pun masih belajar lagi. Allah. Kita ni belajar tak ada had umur, tak ada had. Kita jangan rasa kita dah ada ilmu, kita dah cukup. Tak kan. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak lagi sebenarnya benda yang kita tak tahu. Betul. Okey Ustazah, seterusnya tadi Ustazah nak kongsikan berkenaan dengan okey, tadi kita dah sebut sebahagian daripada huruf isti'la. Jadi saya ambil sebahagian lagi daripada huruf istifal pula lah. Sebab masa kalau kita nak cerita pasal ikhfa hakiki ni panjang sangat. Okay, jadi saya ringkaskan sedikit di sini. Jadi kita ambil contoh-contoh daripada huruf yang istifal. Okay, contoh huruf istifal saya ambil satu dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-57. Okey, dari mana nun mati bertemu dengan kaf. Okey, ayat dia wama zalamuna walakin kanu nun mati bertemu dengan kaf. Okey, sebelum tu saya nak masukkan sikit dalam huruf ikhfa hakiki ni ada beberapa huruf yang boleh untuk kita rumikan sedikit. Tapi jangan ambil kaut semua kata boleh begitu dia bukan qat'i kata boleh, tapi bolehlah kita dimasukkan sedikit. Macam kaf ni kita boleh tukar pada K lah. Jadi bila kita nak masuk dengungnya, bunyi dia adalah K-I-N-K. Dan sebab ada sesetengah anak murid dari pengalaman saya mengajar lah, bila saya sebut ikhfa hakiki, saya dengar bacaannya, saya kata kenapa bunyi dia semua sama. Maksud sama tu apa? Maksud sama bila saya dengar semua bunyi ing. Okey. Walakin wa antum, saya kata kan jauh makhraj kita nak sebut, jadi susah. Dia kata dia belajar, itu bunyi dia, guru dia ajar. Jadi kat sini tu tadi pentingnya kita mencari guru yang betul. Okey. Jadi bila kita masuk ikhfa ni, tadi kata sembunyi kan. Jadi maksudnya kita nak kena sembunyikan. Dan masuk ikhfa ni secara saya kata secara senang untuk kita kenal, ikhfa ni standby pada huruf yang kita nak sebut selepas nun mati atau tanwin. Kaedah yang saya gunakan biasanya pada anak murid tu. Standby kita nak sebut pada huruf yang kita nak sebut selepas nun mati atau tanwin. So kalau kita tahu kaf, kita pergi makhraj kaf. Kalau kita nak masuk huruf fa, kita standby pada huruf fa. Itu kaedah untuk kita sebut ikhfa hakiki sebenarnya. Jangan kita pukul rata semua ing. G tu tak ada dalam huruf ikhfa sebenarnya. Dalam erti kata lain, Ustazah cakap tadi, bunyi dengung tadi itu, nun mati ataupun tanwin, dia akan cenderung kepada huruf selepasnya, Ustazah. Betul. Itu paling tepat sebenarnya. Dia akan pergi ke makhraj huruf selepasnya. Ya, betul. Kalau kaf kalau qaf dia tebal lah, Ustazah. Dan kalau qaf, sebab itu kalau kita tengok qaf, macam ni kita bila rumi ni kita eja Quran dengan huruf apa? Kan? Susahlah kan. Kita eja dengan huruf Q. Kita tak eja dengan huruf G. Jadi jangan bunyi min Quran, min NG, jangan. Pergi dekat Q, MINQ, min. Dia jadi macam tu. Okey. Itu antara contoh-contoh dia lah. Okey. Kembali balik kepada tadi contoh untuk huruf istifal. Okey, baik. Tadi yang pertama huruf kaf. Kemudian kita ambil sedikit huruf shin. Okey, saya ambil huruf shin ni ada isu sedikit di sini, tapi saya bagi contoh dulu. Shin ni di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14.
Okey, ayat 14. Ayatnya berbunyi summa ansha'nahu Okey, apa isu yang Ustazah nak sebut tadi? Okey, isu dia di sini, shin ni dia adalah huruf yang dikategorikan sebagai tengah lidah. Dan daripada tengah lidah tu dia ada sahabat dia. Sahabat dia yang sama tempat keluar. Iaitu ya. Okey, saya ambil dua je. Ya dengan shin. Sebab kebiasaannya ikhfa ni, bila orang ikhfakan nun dalam shin, bunyinya lebih cenderung kepada bunyi ya. Dia akan baca summa ai. Itu antara ya dengan shin. Macam mana nak sebut shin dengan tepat? Nak sebut shin dengan tepat, yang pertama shin tu kita kata tengah lidah dengan tengah lelangit. Okey. Kedua, kena ingat kita ambil sifat yang dominan macam saya sebut tadi. Okey, sifat yang dominan pada dia kita ambil dari satu yang paling kuat sekali tengok adalah tafashi. Tafashi ni apa? Berhamburan. Bukan berhamburan air liur. Maaf cakap. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Bila sebut berhamburan ni, berhamburan Ustazah, dia dah fikir benda lain. Dia berhamburan adalah, apa yang berhamburan? Suara keluar, melepasi. Jadi cara nak sebut dia, mesti kita kena sekatkan dia. Kan di antara gigi ni. Jadi bila kita sebut dengung, dia akan ke situ. Jangan bunyi itu yang bunyi ya. Okey, faham. Jelas tak? Jadi ini adalah antara sebutan saya kata tadi, bila kita nak sebut ikhfa hakiki, dia mesti pergi standby pada huruf yang kita nak sebut selepas nun mati atau tanwin tadi. Okey, faham. Banyak ilmu saya dapat hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, mudah-mudahan penonton dapat tangkap apa yang Ustazah terangkan tadi. Kalau kurang faham, boleh ulang balik video ni. Jangan risau. InsyaAllah. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya saya ambil sedikit permasalahan yang biasa berlaku di dalam ikhfa hakiki. Macam ni kita nak sebut. Lebih-lebih lagi ketika mana sebelum nun mati atau tanwin, ada huruf yang berbaris dhammah. Kan? Huruf yang berbaris dhammah, kemudian ada nun ataupun tanwin, nun mati ataupun tanwin, dan selepasnya adalah kalangan huruf-huruf ikhfa hakiki. Okey. Salah satunya saya ambil contoh bila kita masukkan tanwin bertemu dengan huruf dal. Okey, kita ambil daripada contoh ni, kaukabun durriyun. Tanwin bertemu dengan dal. Okey. Yang tanwin di situ adalah ba. Kaukabun. Okey, ba merupakan huruf yang keluar daripada dua bibir. Tanwin baris depan kena muncung. Betul? Dal merupakan huruf nipis. Tapi dal pun muncung. Sebelum dia muncung, kita nak muncungkan dia, kita kena ambil dia punya basic sifat dia adalah istifal. Ya, okay? Itu beza istifal dengan isti'la tadi. Jadi kita nak masuk dengung tu mesti nipis. Sebab kebanyakannya dia akan membaca kaukabun durriyun. Kaukabun durriyun, dia baca tebal. Seolah-olah dekat situ bunyi hampir kepada dot, tapi bukanlah dot yang nyata. Dia hampir. Jadi cara menyebut dengan tepat bila ada huruf yang dhammah sebelum nun mati atau tanwin adalah dengan kita hanya muncungkan pada huruf yang dhammah, kemudian kita tarik. Lepas tu baru sebut huruf tu. Okey. Secara praktikalnya saya buat secara perlahan. Kaukabun durriyun. Okey. Kalau kita baca laju pun dia akan jadi kaukabun durriyun. Baru bunyi tu sedap dan bunyi tu tepat pada makhraj dal. Bila kita muncung lama, dia menyebabkan huruf itu akan menjadi tebal. Okey. Itu antara kesilapan yang biasa dilakukan. Bila talaqi, itu pentingnya talaqi. Bila bertalaqi,
kat situ dibetulkan. Dan kadang-kadang tak faham. Ustazah, kenapa salah saya sebut ni kan? Salah daripada segi itulah. Daripada segi, kalau saya sebut selalu dengan anak murid saya, di sisi undang-undang sifat huruf. Saya banyak guna kaedah-kaedah yang begitu supaya mereka ingat. Jadi undang-undang sifatnya salah. Sebab apa? Sebab dal itu merupakan huruf istifal. Macam mana kita baca dal dengan tebal, sedangkan huruf itu adalah huruf bersifat istifal, bersifat nipis, bukan tebal. Macam tu. Okey, agak mencabar juga. Tapi alhamdulillah dapat pendekatan apa yang Ustazah terangkan tadi tu, di mana kita tak boleh muncung tadi, dengan perkataan tadi, kalimah tadi tak boleh muncung lama-lama, kita kena pergi ke makhraj dia. Betul Ustazah? Betul. Itu antara kalau boleh dikatakan dia kesalahan khafi lah Ustaz. Ya, kesalahan khafi. Tapi satu, bila dia belajar dengan Ustazah Wujud, khafi dia akan jadi jali. Sebab itu macam kebiasaannya anak-anak murid saya, bila dia akan nampak yang khafi berbanding jali. Bila dia nak baca, dia dah tahu dah kejap lagi nak kena tegur ni. Jadi khafi itu merupakan kesalahan jali di sisi saya. So jadi kesalahan khafi itu jarang berlaku kecuali terlepas pandang. Baik, faham. Maknanya dekat sini apa-apa juga kesalahan ni dia mengikut peringkat student tu juga Ustazah, betul? Betul. Maknanya student Ustazah ni kebanyakan mesti yang dah mahir lah Allah musta'an. Tak ada juga. Alhamdulillah. Tapi ialah sebab kesilapan khafi tadi tu dia selalunya memang halus Ustazah. Betul. Halus. Tapi kalau Ustazah cakap tadi mesti Ustazah ni syadid dah. Itu istilah dia lah, syadid. Betul. Syadid. Tapi tak apa, saya kalau di Alas saya memang suka guru yang macam tu. Sebab kita nak melatih lidah kita. Kalau guru tak tegur, macam mana kita nak tahu kita ni betul ke atau tak betul? Selama ni kita rasa betul je, berpuluh-puluh tahun rasa dah betul dah. Bila baca depan guru yang tadi, yang bermahir tadi, baru kita tahu sifat hurufnya begini, makhrajnya begitu. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustazah. Tadi kita dah pergi kepada istilah, istifal. Ada tak lagi contoh-contoh yang perlu diberi pendekatan untuk saya dan penonton semua? InsyaAllah kita ambil sikit lagi untuk sebelum kita ke penghujung. Lagi dua lah insyaAllah saya ambil. Jadi iaitu dalam contoh yang seterusnya adalah pada huruf ta. Okay, kita tengok dalam contoh surah Buruj, Al-Buruj ayat yang ke-11. Mana ayat tu berbunyi lahum jannatun tajri. Jannatun tajri. Dekat sini pun biasanya bila dengung huruf ta ni, orang akan bunyi tebal. Kalau biasa berdengar lah, dia akan baca begini, lahum jannatun tajri. Dia naik tinggi. Sebab apa? Bila naik tinggi tu bermakna pangkal lidah kita naik. Okey. Jadi dia lebih menghampiri kepada huruf ta. Kan? Nampak? Pun tahu kan? Firoz pun tahu. Jadi sebab tu, sebab dalam satu makhraj dia akan keluar beberapa huruf. Tapi yang membezakan dia adalah sifat. Jadi bila ta ni merupakan huruf nipis, kita dengung mesti kena nipis. Lahum jannatun tajri. Itu adalah contoh dia. Dan satu lagi saya ambil pada huruf zai. Okey, zai di mana dalam contoh surah Al-Baqarah ayat yang keempat, ayat dia berbunyi wama unzila min qablik. Nun mati bertemu dengan zai. Wama unzila min qablik. Satu, biasanya orang baca zai ni dengan tebal, unzila. Dia dengung, bila muncung lama dia akan menyebabkan pangkal lidah ternaik. Okey. Jadi dekat situ bila jadi begitu, dia dalam qiraat ada sebut sebagai ishmam. Apa ishmam ni? Sebutan di antara huruf za dengan zai. Jadi bunyi z. Jadi bunyi z. Jadi sebab itu unzila, dia jadi tebal. Jadi zai tak boleh tebal. Zai ni huruf nipis. Unzila. Dan satu lagi kesilapan yang biasa kita lakukan pada huruf zai, desiran tu agak kurang.
Biasa kalau kita tengok orang kat luar baca wama unzila min, zainya tak dengar. Okey. Di mana dia punya sofir? Sebab sofir untuk zai ni adalah paling kuat. Sebab itu kalau kita tengok antara sofir 3 huruf sin, zai dan sad. Zai ni bunyi dia z. Jadi kita kena hadirkan sifat sofir tu. Wa ma unzila min qablik. Touch pada makhraj dan sempurnakan dengan sifat sofir dia. Okey, baik, Wallahu faham. ta'ala alam. Okey Ustazah, ada di penghujung, kita dah hampir di penghujung lah untuk segmen kali ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan. Ustazah pun ada masa untuk hadir di dalam podcast saya ni. Alhamdulillah saya ucapkan dan terima kasih banyak. Ada tak pesanan buat penonton ataupun Ustazah punya student di luar sana? Okay, insyaAllah pertama sekali Alhamdulillah dengan izin Allah dapat bertemu sekali lagi di dalam podcast ini, dan jazakumullah khair pada Firdaus sendiri sebab menjemput saya yang tak terfikir sebenarnya kan. Alhamdulillah di platform ni Firdaus bawa saya ke sini dan Alhamdulillah saya dapat berkongsi. Sebenarnya niat saya untuk berkongsi, kan, bukan untuk kita menunjuk lagak pandai, tidak. Apa ilmu yang ada sedikit dikongsi supaya bermanfaat. Untuk pesanan saya kepada anak murid saya dululah, jangan lari daripada saya. Jangan takut dengan Ustazah Uyu yang syadid ni, kata Ustaz Firdaus tadi, kan. Okey, dan yang kepada yang lain, untuk kita mencari ilmu, kita mesti cari pada guru yang tepat, guru yang mahir. Jadi setiap orang dia ada kemahiran dalam bidang masing-masing. Sebab dalam Al-Quran pun sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43 menyebutkan. Jadi kalau kita tak tahu, kita kena mencari orang yang ahli di dalam sesuatu hal. Jadi bila kita belajar tajwid, kita jangan cari orang yang mahir matematik. Dia memang akan bercanggah. Mungkin dia pandai membaca, mengaji, tapi ilmunya di situ tidak bertepatan. Jadi kita carilah orang yang selayaknya. Dan pada semua yang ada di luar, sebaik-baik kita adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi kita, kalau kita ada ilmu walaupun sedikit di dalam sesuatu apapun, kita cuba sampaikan. Jadi orang yang khairukum man ta'allamal Quran, iaitu dalam bidang Quran ni, dalam mengajar Quran, belajar Quran dan juga mengajarkan kepada orang ramai. Okay, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Itulah sedikit sebanyak pesanan daripada Ustazah Uyu ni. Alhamdulillah, syukur, kita panjat kepada Allah SWT sekali lagi. Baik, kita akhirilah kita punya podcast hari ini, Ustazah. InsyaAllah. Ada tak lagi tajuk untuk di masa akan datang nanti, Ustazah? InsyaAllah, kalau ada rezeki, insyaAllah lepas ni kita mungkin boleh masuk pada tajuk mimati, ataupun kalau ada penonton yang ada tajuk-tajuk yang rasa perlu untuk kita bincangkan, mungkin boleh diletak di ruangan komen macam tu. Jadi kita cuba bantu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik, kita akhirkan dengan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.